Dadah jenis zombie atau fentanyl yang dikatakan 100 kali lebih kuat daripada morfin dikesan berada dalam pasaran negara ini. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin Picha berkata, dadah itu dikesan hasil sampel analisis air kumbahan di Lembah Subang, Selangor. Sebelum ini, dadah baharu itu dikesan di Lembah Kelang dan kini turut berada di Johor. Sebab tu saya kata tadi tu, macam tadi yang kita ambil sampel yang daripada Johor tu tadi kan, yang dia dalam beberapa saat daripada, memang dah ada dah fentamin. Sebelum ni kita tengok yang dekat Lembah Kelang, so ni dia turun ke Johor dah. So itu kita belum ambil sampel satu Malaysia lagi tu. Kalau kita ambil satu Malaysia je, kita akan dapat trend dia. Datuk Seri Ayub Khan ditemui pada sidang media selepas mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Projek Kerjasama Strategik untuk aktiviti pendidikan dan penyelidikan dalam bidang sains forensik antara Polis Diraja Malaysia PDRM dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM di Bangi, Selangor pagi tadi. Menurutnya, hasil analisis air kumbahan di lokasi terbabit, pihaknya berjaya mengesan kehadiran metamfetamin dan fentanyl sekaligus menunjukkan kemungkinan kewujudan makmal memproses dadah di kawasan terbabit. Analisis berkenaan dikatakan di peringkat awal dan apabila sudah mengenal pasti kawasan Taman Perumahan terbabit, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik akan membuat risikan sebelum operasi dapat dijalankan.